Negeri Sembilan. Ya, dia kata kerja lebak, kerja lebu. Oh. Tuai padi tiga tangkai. Tiga tangkai. Kan? Kok kono komat je lebu, kok tak mati badan merasai. Orang dengar pantun ni jadi hiburan. Tapi sebenarnya dia penuh makna tentang hukum hakam, tentang urusan hidup. Kejelebak, Gejelebu tu bukan nama tempat. Jelebu tu bukan nama tempat sekarang ni, jelebu lah. Tapi sebenarnya dia rima pantun. Macam jelebu ni macam perkataan lain, gedebuk, gedebak. Ya. Kan? Bunyi. Jadi bunyi dia jelebak, jelebu. Sebenarnya kejelebak, kejelebu ikut jalan bapa, ikut jalan ibu. Ya. Tuai padi, tiga tangkai. Maknanya apa? Tuai padi ni, nak tuai padi mestilah benda yang dah masak, yang dah sempurna. Itu namanya tuai padi. Tak boleh tuai yang mentah, yang masih tak cukup umur. Jadi yang sempurna tu ada dua je dalam hidup kita. Satu Islam, satu Al-Quran. Betul Betul. Jadi nak tuai padi maknanya ikut jalan bapa, ikut jalan ibu, berpegang kepada ajaran Islam. Tuai lah, ambil. Dan dalam tuai tu dia ada tiga tangkai. Tuai padi tiga tangkai. Tiga tangkai tu pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga ialah tasawuf. Tak boleh pisah. Ambil tauhid saja buang dua tak boleh. Ambil fiqh saja buang dua tak boleh. Tuai padi tiga tangkai. Kono komat jelebu, dia kata. Kalau terkena komat ni sumpah. Sumpah ibu. Ya. Kok tak mati badan merasai. Kalau tak mati badan merasai. Maknanya ibu dalam Islam ni Nabi sebut 3 kali. Muliakan kedudukan ibu, bukan bapa. Bapa nombor 4. Betul Betul. Baik, dalam alam Melayu kita dengar kisah si Tenggang. Disumpah oleh ibu jadi batu. Di Indonesia kita dengar Malem Kundang disumpah jadi batu. Jadi ibu punya sumpah ni hebat sebab syurga di bawah tapak kaki ibu. Dalam sejarah Islam ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Qamah. Dia nak mati tapi tak boleh mengucap di saat sakaratul maut. Jadi bila disiasat, dapat Rasulullah SAW siasat, dapat tahu bahawa dia telah melukakan hati mak dia. Mak dia kecil hati dan tak mau ampunkan dia dan marah dengan dia. Sampai dia nak mengucap tak boleh. Jadi Nabi kata kalau begitu, kalau ibu tak mau maafkan anak sampai dia tak boleh mengucap, kita ambil kayu api bakar. Pula ibu dia kata kalau gitu aku maafkan anak aku. Baru dia boleh mengucap. Maknanya sumpah ibu jangan main-main. Dengan ibu jangan nak kurang ajar, jangan ibu kena hormat. Jadi hormat itu adalah peradaban. Peradaban. Mengambil 3 tangkai tadi, tuai padi 3 tangkai itu adalah peradaban. Jadi bila ibu marah,